Hai semua, hari ini saya nak kongsikan satu kisah yang sangat menyentuh hati saya. Saya jumpa sebuah keluarga di Segamat yang hidup dalam keadaan serba sederhana. Kaza dah lama membesarkan anak-anak sendiri tanpa suami di sisi, sambil menjaga ibunya yang terlantar akibat strok. Khabar sihat? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Okey dah. Makan bakar. Demi menjaga ibunya sepenuh masa, beliau terpaksa berhenti kerja. Sekarang, keluarga ini banyak bergantung kepada anak sulungnya yang bekerja untuk menampung keperluan harian. Okey, tu je sebenarnya sama umur macam Anwar Ibrahim. Oh. Sama. Sama umur dengan Perdana Menteri. Anak kedua pula, Amirah, baru tamat SPM. Walaupun dia ada impian sendiri, dia memilih untuk bekerja demi bantu keluarga dan menjaga nenek kesayangannya. 1,007 rumah je dengan saya 500. 1,000 je habis itu. Kita juga akan carikan kerja. Yang kakak tu saya tengok macam mana nak tolong dia. Saya tolong sikit lah, bantu keluarga. Cari kerja untuk cucu ni semua ni. Sikit kak. Okey, terima kasih Macam ni banyak. dia. Terima kasih Kita kita sambut datang. oh, sama-sama lah kak. Kita bantu sikit. Dah tahu kak? Saya nak bagi apa kat you? Belum lagi. Saya ada hadiah untuk you. Saya nak you betul-betul jaga family awak. Ya, okey kak, ni semoga bantu sikit lah. Okey, terima kasih Sama banyak. kak. Pada hari yang sama, saya terus bawa adik Amirah pergi beberapa temuduga kerja. Saya harap ini jadi langkah pertama untuk dia bantu ubah nasib keluarga. Lepas Amirah berjaya dapat kerja atas ihsan saya sendiri, saya hadiahkan dia sebuah motosikal bersama lesen B2 untuk mudahkan urusan harian dan pergerakannya. Saya mendapat perkabaran bahawa Amirah kini sudah mula bekerja. Semoga rezeki ini dapat meringankan sedikit beban keluarganya. Selamat Hari Ibu buat semua ibu tunggal yang terus kuat berjuang demi anak-anak mereka.